Aku nak ucapkan tahniah kepada MP Pasir Mas, Fadli Syari. Yang ni memang aku puji dia. Memang hebat lah. Kalau bab cari ladang khinzir, taik khinzir, dia memang hebat. Dia memang laju kan. Kalau dulu daripada Pasir Mas tu turun ke air kuning. Dia cari ladang khinzir. Saya sekarang berada di depan ladang babi yang berada di kampung Tanjung Keramat dalam Dun Air Kuning. Hari ni dia turun pula ke mana? Ke Tanjung Sepat cari khinzir punya pasal. Oh, memang laju, memang padu. Saya hari ini berada di Tanjung Sepat, Kampung Tumbuk, Tanjung Sepat. So kita datang pada hari ini dalam rangka kita untuk melihat sendiri permasalahan penternakan babi di kawasan Tanjung Sepat ini. Setakat ni PAS dia nampaklah naratif khinzir ni adalah salah satu peluang untuk PAS ambil alih kerajaan negeri Selangor. Oh, mantap lah dia punya strategi, cara politik. Padu.